Okey, sekejap sebelum kita nak pergi Perak. Dekat saya dah sampai dekat Perak, dekat RNR Tapah. Start tak sampai dekat RNR Tapah ni? 1 jam 30 minit nak sampai dekat Seri Iskandar, Perak. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Sementara nak pergi homestay tu dekat Seri Iskandar, sebab Seri Iskandar tak ada apa-apa kan. Jadi cadangan daripada kawan saya tu dah dekat Lata Kinja, situ ada air terjun. Korang boleh tengok background dia, memang cantik kan. Lata Kinja dekat belakang. Wajib lah ada dalam ni bila korang pergi datang ke Perak. What is it? We are doing cover. 6, 5, 4, 3, 2. Sampai dah dekat homestay dekat Perak ni. Poin suku hari Sabtu ni lah. Stay tune untuk Dewan esok dekat Perak. Nak rehat dulu. Kalau korang orang Perak, korang saja dekat mana lagi tempat-tempat yang menarik dekat Perak ni lah. Korang boleh komen kat bawah. Dewan dah dapat tiket untuk pergi ke Pulau Panggung. Let's go! Okay guys, kita dah masuk ke loading bay. Sekarang ni kita nak naik kapal. Sekarang ni kau boleh terus kat belakang. Nak ambil silat untuk duduk kat kapal. Apa ramai. Saya dah sampai kat Pulau Bangkok. Korang tengok views dia, memang cantik. Di sebelah belakang tu ni bas yang kita akan naik nanti nak pergi ke destinasi seterusnya. Stay tune guys. Sekarang dekat Masjid Teluk Baru, belakang tu dengan tulisan Jawi dia. Dekat bangun apa? Masjid dia. Korang tengok video. Destinasi ketiga. Selepas tadi kita baru pergi dekat Batu Bersurat Belanda, sekarang kita dekat kota Belanda pula. Okay, sekarang dekat Masjid Cina Pintu Gerbang tu, korang tengok ini pula view depan masjid. Jom masuk. Sekarang ni dah sampai dekat Pulau Panggung. Kita nak mandi juga. Jadi ada macam ni ataupun seronok main kat belakang. Ada banana pun. Okay guys, sekarang ni kita nak balik untuk day 2 dekat Pulau Panggung. Ferry ke Marina Island. Itu guys, dekat Perak ni saya nak pergi dekat majlis kenduri kahwin sepupu saya pukul berapa ni? 8.56 start betul.